Kami sedang berdiri, tiba-tiba rumah bergegar, kata penduduk Ahmad Asri Talib, 52 tahun, selepas daerah ini sekali lagi dilanda gempa susulan malam 3 November. Menurut Asri, gegaran susulan berlaku jam 7.55 malam ketika dia bersama ahli keluarga berada di rumahnya di Kampung Tengah di Segamat. Sementara itu, gegaran susulan dirasai di beberapa kawasan, antaranya Kampung Pogoh Tengah, Taman Yayasan, Jalan Seberang Batu Badak, Kampung Gudang Garam, Gemerih. Gegaran turut dirasai penduduk di Kampung Paya Dalam, Kampung Tasik, Kampung Gupah, Taman Berjaya Buluh, Kasab, Kampung Pogoh dan Paya Pulai. Seorang lagi penduduk, Nori Azman, 34 tahun, berkata gegaran dirasai di beberapa kawasan termasuk Kampung Bukit Lintang. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan gegaran susulan itu. Menurut kenyataan, gempa bumi lemah berlaku di Jementah di Segamat pada jam 7.55 malam.